Selamat malam dan salam sejahtera semua sempena. Boleh dengar suara saya tak? Semua orang boleh masih boleh tengok saya punya share screen dan juga boleh dengar suara saya tak? Nak confirm dengan semua hadirin yang sudah join Zoominar malam ini. Ya, jika boleh dengar dan juga boleh nampak saya punya screen, boleh bagi sikit respon lah dekat yang itu chat room. Kerana saya nak kenal pasti semua orang boleh, baru saya boleh start. Okey, kami ada yang itu sikit respon lah. Jika ada sesiapa yang tidak boleh dengar suara atau tak boleh tengok yang itu screen, sila juga beritahu dekat yang itu chat room sebelum memula. Kami memastikan yang itu teknikal masih okey untuk function. Okey. So malam ini semua orang boleh nampak dan juga dengar. Okey, selamat datang ke Zoominar Shom pada malam ini yang bertajuk Asas Pengembangan Kumpulan, Asas untuk Pembinaan Rangkaian Bisnes. Ya, pertama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua Shompreneur yang masih meluangkan masa untuk bersama-sama kami pada malam ini. Ya, saya tahu ramai antara anda sedang sibuk dengan pelbagai event, tapi walaupun jadual padat, anda masih memilih untuk hadir dan menimbang ilmu pada malam ini. Jadi yang sudah hadir boleh berikan sikit tepukan emoji kepada diri anda di ruangan chat. Ya, boleh bagi sikit respon kerana memang yang itu uh, memang baik dan juga gembira lah untuk Shompreneur masih nak join Zoominar malam ini. So, sebelum kita memulakan sesi malam, para Shompreneur yang sudah hadir, sila kongsikan kerana link saya sudah share dalam itu chat. Kerana semua boleh kongsikan link ini kepada downline, upline, rakan kongsi bisnes dan prospek yang sedang membina Mr. Shom. Lebih ramai yang hadir, lebih ramai yang dapat mempelajari sistem yang betul untuk membina rangkaian yang kukuh. Ya, kerana semua ramai orang mesti menyertai bisnes dengan penuh semangat. Tetapi tidak semua yang tahu bagaimana untuk mengembangkan kumpulan secara konsisten. Ya, ada yang berjaya mendapatkan ahli baharu, tapi kumpulan sukar untuk berkembang. Tapi ada yang juga mempunyai ramai ahli, tapi yang itu aktiviti tidak berterusan dan akhirnya pertumbuhan menjadi perlahan. Yang ini semua masalah yang boleh dihadapi semua grup dan juga Shompreneur dan juga leader. Jadi pada hakikatnya, untuk membina rangkaian bisnes memerlukan asas yang kukuh, sistem yang betul dan juga strategi yang boleh diaplikasikan oleh seluruh kumpulan. Apabila asas pengembangan kumpulan dibina dengan baik, setiap ahli akan lebih jelas tentang peranan masing-masing. Mereka akan menjadi lebih yakin menjalankan aktiviti dan lebih mudah untuk menduplikasikan kejayaan kepada orang lain. Ya, kerana inilah sebab topik malam ini sangat penting. Sama ada anda baru menyertai Shom atau sedang membina kumpulan ataupun sudah mempunyai organisasi yang besar, memahami asas pengembangan kumpulan akan membantu anda membina rangkaian yang lebih stabil dan berkembang secara berterusan. So, yang itu semua sila jangan lupa untuk share link kepada lebih ramai rakan bisnes kerana topik malam ini memang penting untuk semua. Sama ada you baru bermula dengan bisnes Shom atau you sudah menjadi leader yang memang besar, kami yang itu masih nak membekalkan itu ilmu dan juga pengalaman ini kepada semua untuk semua Shompreneur boleh terus berkembang secara berterusan. Ya, okey. Kami sekarang sudah ada 12 orang. Kerana masih ada yang itu masa lagi,
boleh share sikit yang itu link. Link saya sudah sharekan dekat itu chat room. Mesti ada yang baru join Zoomina ini. Boleh share kepada lebih ramai orang bagi mereka untuk menimbang ilmu bersama kita pada malam ini. Ya. Okay, so sampai sekarang kami boleh yang itu mari kita menjemput yang itu Mr. Stanley untuk menyampaikan iaitu dia punya tajuk yang hari ini yang itu asas pengembangan kumpulan, asas untuk pembinaan rangkaian. Bagi menjemput beliau untuk beri sikit tentang yang itu topik malam ini kepada semua. Okey, dengan segala hormatnya kami dipersilakan Mr. Stanley. Hai, terima kasih Zeyi. Saya nak buat testing sikit. Nak tanya sikit. Okey, boleh dengar saya dengan jelas tak? Boleh bagi komen sikit. Sebab kenapa saya nak tanya soalan ini? Sebab hari ini uh, special sikit. Hari ini jelas ya. Sebab hari ini saya ada di outstation ya. Bukan ada dekat rumah ya. Jadi suasana atau background mungkin tak berapa jelas ke, nanti tak berapa jelas kena bagi tahu saya ya. So untuk malam ini saya rasa um, ramai leader kita uh, sejak 3 bulan ni saya rasa memang padat dengan schedule padat dengan aktiviti dekat luar, terutamanya untuk bulan ini adalah bulan terakhir kita untuk buat closing untuk apa? Untuk build and fly campaign kita, betul tak? Jadi bulan ini adalah bulan terakhir kita fight untuk pergi ke Phuket. Satu VIP trip yang kita akan pergi bersama, ya, meraihkan kejayaan kita bersama. Lepas tu untuk bulan ini juga untuk sebagai satu reminder, ya, kita ada juga SM dan juga SSM insentif, ya, yang juga akan berakhir untuk bulan Julai ini, ya. Jadi sementara kita fight bagi satu tiket ke dua tiket ke pergi ke Phuket, kita jangan lupa ya ambil kesempatan ini, kesempatan untuk mendapatkan SM Uprank Incentive sebanyak RM1,200, ya, atau SSM Uprank Incentive sebanyak RM800. Yang ni kita buka untuk semua rank. Dan bukan itu saja. Apa kata kita, apa progress kita tentang Dream Unlock Challenge kita. Ya, satu satu apa campaign yang juga sangat-sangat besar dari segi hadiah yang kita bagi untuk semua leader atau semua pengedar, Shompreneur untuk fight untuk dapatkan insentif ekstra dalam 3 bulan ini. Jadi, untuk bulan 7, kita kena all out ya, kita kena all out. Inilah bulan kita nak tingkatkan sales kita, kita nak besarkan rangkaian kita, dan bukan itu saja, kita nak tambahkan atau ramaikan ahli dalam kumpulan kita. Jadi banyak kali kita sebut tentang bagaimana kita nak besarkan rangkaian kita, betul tak? Bagaimana kita nak buat duplikasi. Sejak kebelakangan ini banyak uh, topik-topik yang kita sediakan mengenai network marketing, ya, mengenai bagaimana kita nak dapatkan satu network yang besar dan kukuh supaya kita boleh dapat menjana satu pendapatan yang mampan. So sangat penting kita tahu ini adalah matlamat kenapa kita nak join Shom, kenapa kita nak gunakan platform sebagai platform kita untuk usahakan maklumat untuk dapatkan satu pendapatan yang mampan. Tapi banyak atau ramai orang tanya, saya betul-betul nak satu kumpulan yang besar, tapi bagaimana? Ya,
sebagai terutamanya untuk mereka yang baru join atau mereka yang baru naik pangkat sebagai SM, bagaimana bagaimana kita pemula pemula dengan atau apakah cara kita boleh kembangkan network kita. Yang tu sangat penting sebab banyak kali kita kata kena buat kerja duplikasi, banyak kerja kita perlu tumpuan kepada pembinaan rangkaian, kita nak bina empire kita. Tapi apakah sebenarnya, sebenarnya yang kita perlu hafal sebelum kita kembangkan network kita. Jadi untuk malam ini saya akan share apakah asas yang kita perlu ada supaya kita boleh pemula pemula mengembangkan network kita daripada 1 menjadi 3 menjadi 9 dan seterusnya. Jadi sangat penting untuk topik pada malam ini. Kita bukan uh, nak share satu info yang lebih mendalam selepas kita nak membesarkan rangkaian kita, tapi untuk malam ini kita balik kepada basic. Sebab kita nampak dalam masa 3 bulan ini kita ada ramai ramai ahli baru join kita, kita ada ramai SM yang dapat naik pangkat menjadi SM, dan ini adalah sangat penting untuk kita memberi atau share satu pengetahuan yang asas kepada anda semua supaya kita dapat hafal atau kita dapat ilmu bagaimana kita nak kembangkan network daripada 1. Jadi tanpa membazir masa, saya nak share slide saya. Okey, boleh nampak tak slide saya? Boleh ya? Boleh nampak tak? So, terima kasih terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini sebab bukan saja untuk CDM tetapi saya nampak ada SS, ada apa pelajar baru ada SM yang join kita. Jadi malam ini kita belajar bersama asas perniagaan rangkaian yang paling penting, iaitu bagaimana satu perniagaan boleh bermula daripada seorang individu, kemudian berkembang menjadi satu kumpulan, satu rangkaian, dan akhirnya menjadi satu organisasi yang mampu memberi impak kepada lebih ramai orang. Jadi bila kita sebut pengembangan kumpulan, jangan terus kita bayangkan sesuatu yang besar atau susah, terutamanya untuk orang baru, jangan rasa takut sebab uh, pengembangan kumpulan kita bermula dengan langkah yang sebenarnya langkah yang sangat mudah. Langkah yang sangat mudah. Bermula dengan apa? Bermula dengan seorang yang yakin, seorang yang berani berkongsi, seorang yang sanggup belajar, dan juga seorang yang sanggup membimbing orang lain. Dalam pasaran kita, dalam Shopreneur, kita biasa lihat contoh yang sama dalam perniagaan kecil. Kita ambil contoh satu gerai nasi lemak, kan, boleh bermula dari satu meja di depan rumah kita. Apabila pelanggan suka nasi lemak kita, mereka datang semula, betul tak? Apabila servis kita baik, mereka recommend kepada jiran, betul tak? Apabila permintaan bertambah, mungkin tuan gerai itu dia akan mula ambil pembantu. Dari situlah lahirnya sistem atau lahirnya pasukan atau lahirnya satu cawangan masa kita jual nasi lemak. Begitu juga dalam perniagaan Syom. Kita kita tak bina kumpulan dengan hanya bercakap tentang peluang. Kita membina kumpulan melalui tindakan asas yang konsisten. Apakah asas yang konsisten itu? Asas yang konsisten itu ialah
menjual, lepas tu memberi servis, lepas tu kita membuat kerja susulan, lepas tu kita menaja dan kita lepas kita menaja, lepas tu kita akan membimbing, betul tak? Membimbing dan melahirkan orang yang boleh bergerak bersama kita. Jadi, sepanjang sesi ini, saya mahu semua lihat diri ya, masing-masing bukan sekadar sebagai pengedar produk, tetapi sebagai pembina rangkaian. Kita bukan mahu bergerak seorang diri, ya. Kita mahu membina orang. Kita mahu membina pasukan dan kita mahu membina masa depan perniagaan yang lebih kukuh. Ya, untuk malam ini kita bagi tumpuan untuk bagaimana kita nak kembangkan kumpulan kita. Ya, tajuk untuk malam ini sangat sesuai kepada SM baru sebab SM baru mungkin sekarang anda belum lagi ada kumpulan. Jadi kita bermula dengan kumpulan, ya, bermula dengan kumpulan. Lepas tu kita akan dapat satu tim atau satu kumpulan yang lagi besar selepas kita bina, ya. Jadi uh, sangat penting sebenarnya untuk kita membina kumpulan ini, apakah tindakan asas, ya, tindakan asas yang diperlukan. Kita perlu kembali kepada 6 tindakan asas. Apakah 6 tindakan asas ni? Kita kena sentiasa ingat, ya. Pertama, kita jangan lupa penjualan runcit produk. Apakah itu penjualan runcit produk? Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, perkhidmatan selepas jualan. Yang ni apa yang kita panggil kerja susulan lah, betul tak? Lepas tu, penajaan. Penajaan itu adalah sangat penting sebab kita perlukan ahli yang baru. Ya. Keempat, susulan dan bimbingan. Lepas kita ada penajaan, kita kena buat kerja susulan dan kita kena bimbing orang yang kita bawa masuk. Lepas tu, kelima, kita kena membentuk pengguna jangka masa panjang, ya, bukan pengguna touch and go saja. Sangat penting kita perlukan satu kumpulan pengguna jangka masa panjang yang sentiasa membawa jualan kepada kita. Keenam, membentuk downline yang berkualiti. Yang ini pun sangat penting dalam pengembangan kumpulan kita. Ya, saya mau tekankan satu perkara di sini. 6 tindakan ini bukan dibuat sekali saja, ya. Sangat penting, bukan buat sekali saja, bukan dengar sekali saja, tapi kita kena sentiasa ingatkan diri kita. Atau kita sentiasa kena ingatkan anak-anak buah kita. Supaya 6 tindakan asas ini tak boleh kita lupa. Tak boleh kita tak buat. Ya, 6 tindakan ini perlu dibuat berulang kali sehingga menjadi satu budaya kerja kita. Menjadi satu habit. Ya, seperti setiap hari kita perlu makan sarapan pagi, sarapan petang, sarapan malam. Yang ni kita tak boleh lepaskan. Setiap hari kita kena buat. Ya, dalam dunia perniagaan, jadi orang yang konsisten biasanya menang, ya, mengatasi orang yang hanya bersemangat pada permulaan. Sangat penting kita perlu konsisten, ya, dalam 4 tindakan asas ini. Ya, sebagai contoh di Malaysia, ya, kalau kita beli, ambil contohlah, kita beli apa-apa produk saja, ambil contoh kita beli dudung ke, kita beli skincare ke, kita beli makanan ke, kita beli barang keperluan harian ke. Sebenarnya kita bukan hanya tengok produk, betul tak? Kadang-kadang kita akan tengok cara mereka layan kita selepas kita beli, betul tak? Adakah dia tanya barang sudah sampai? Adakah dia ajar cara kita guna? Adakah dia ingat kita bila perlu repeat order? Atau penjual itu buat perkara yang biasanya ada seller yang buat perkara ini biasanya adalah pelanggan tetap. Jadi dalam uh, 6 tindakan ini bukan saja apply kepada bisnes kita. Sebenarnya sesiapa yang buat bisnes kena selalu
Sesiapa yang nak buat bisnes kena selalu ingat. Dan ini adalah kitaran yang kita perlu buat dalam perniagaan Syom ini. Ya, dalam perniagaan Syom, kalau kita hanya jual produk dan selepas itu kita diam saja dan hubungan itu akan berhenti, ya. Hubungan itu akan berhenti. Tetapi jika selepas kita buat jualan, kita hubungi pelanggan, kita tanya penggunaan, apa kesan dia, lepas tu kita berikan panduan dia, kita jemput mereka kepada sharing, ya. Lepas tu atau aktiviti kumpulan, saya rasa pelanggan itu boleh berkembang menjadi pengguna tetap. Bila pengguna tetap ini mula percaya kepada produk dan mula percaya kepada kita, maka mereka lebih terbuka kepada jadi ahli kita atau terbuka menjadi rakan kongsi kita. Ya, bila ahli ini dibimbing dengan betul, mereka boleh menjadi downline yang berkualiti. Faham tak? So, yang ni adalah proses dia. Cuba bayangkan, di sini ada CDM. Cuba bayangkan, sebelum kita jadi CDM, kita pun adalah prospek untuk mereka yang tengah buat bisnes ini, betul tak? So, bila kita dibimbing dan kita ikut, kita akan jadi downline yang berkualiti. Ya, jadi jangan pandang ringan tindakan asas ini. Ya, jual, servis, kerja susulan, kita buat penajaan dan kita membimbing. Yang ini adalah jalan yang membawa kita kepada pengembangan kumpulan sebenarnya. Ya, jadi 6 tindakan asas ini adalah sangat penting dalam pengembangan kumpulan atau kerja pengembangan kumpulan kita. Ya, kita kena hafal. Sebagai SM yang baru, kita kena hafalkan ini. Ya, kita kena pastikan kerja ini kita buat sendiri. Bukan itu saja, orang yang kita bawa masuk, mereka pun buat kerja yang sama. Ya, okey. Lepas tu, kita kena lihat pada sikap pula. Ya, kita kena lihat pada sikap. Ya, sebab kenapa sistem yang baik tak akan berjalan jika sikap kita tak betul. Faham tak? So, sebaliknya sikap yang betul boleh menghidupkan sistem dan membuatkan orang rasa selesa bersama kita. Ya, sebab sekarang kita nak form satu tim kan? Kita nak form satu kumpulan kan? Jadi kalau sikap kita positif, sikap kita memang yang boleh membawa harapan kepada orang lain, mereka yang ingin masuk kepada kumpulan kita, mereka akan masuk dan mereka akan rasa ada harapan. Mereka akan rasa positif selepas mereka join kita. Ya, jadi apakah sikap yang kita perlu ada? Ya, sikap pertama ialah kita kena memastikan kepentingan duplikasi. Sentiasa kita ingatkan sistem duplikasi. Apakah maksudnya? Ya, maksudnya apa yang kita buat mesti mudah dicontohi oleh orang lain. Faham tak? So, jadi duplikasi itu sebenarnya bukan satu kerja yang susah. Sebelum ini kita ada ajar, kita ada share apakah kerja duplikasi yang kita kena fokus pada setiap tahap. Ya, jadi untuk ini kita kena fokus apa yang kita buat itu mudah dicontohi. Kalau you rasa benda itu susah nak buat, maka jangan duplikatekan. Sebab kalau you duplikatekan benda yang susah dan bawah mereka akan rasa susah. Dan untuk anda mengembangkan satu kumpulan itu akan jadi mustahil, ya. Jadi kalau cara kita terlalu rumit, downright akan rasa susah, ya. Kalau kita hanya bergantung kepada personality sendiri, downright akan berkata, saya tak pandai macam upline. Jadi untuk kita sebagai leader, kita pun tak boleh tunjuk sangat kekuatan kita tahu. Walaupun kita kuat dari segi presentation ke, dari segi jualan ke, tapi kita nak tunjukkan kepada orang yang nak bawa masuk tu
supaya jualan itu sebenarnya adalah senang, ya. Mereka tak akan rasa, ya saya tak pandai macam upline saya. Jadi kalau mereka ada perasaan macam tu, maka mereka tak akan join anda. Mereka akan rasa susah sebab kalau mereka rasa perniagaan ini susah, maka mereka tak akan mulakan perniagaan ini. Faham tak? Jadi sangat penting. Tetapi kalau kita nak tunjuk cara yang mudah, seperti ambil contoh kita nak buat senarai nama, kita nak kongsi pengalaman produk, kita follow up dengan message yang ringkas dan juga kita jemput dia ke aktiviti, mereka akan rasa, ini kerja saya boleh buat, betul tak? Senarai nama saya boleh buat. Betul tak? Lepas tu kongsi pengalaman. Selepas kita guna produk, kita kongsi pengalaman. Macam mana kita kongsi? Sebenarnya kita ikut pengalaman kita. Ya, lepas tu contoh message, bagaimana message kita nak buat message follow up. Dan macam mana kita nak jemput orang datang ke aktiviti kita. Mereka akan rasa benda ini sebenarnya mereka boleh buat. Maka mereka akan join kumpulan kita. Faham tak? Yang ini adalah sikap yang pertama, sangat penting. Pastikan kepentingan duplikasi itu dapat diteruskan, ya. Dan kerja duplikasi itu sebenarnya adalah mudah dan bukannya susah. Faham tak? Jadi, sikap yang kedua ialah tumbuh semula dan penggantian. Apakah maksud ni? Ya, dalam rangkaian kita sudah biasa ada orang yang aktif, ada orang yang perlahan, ada orang yang berhenti sementara, betul tak? Ada orang yang naik menjadi pemimpin. Sebab itu kita tak boleh bergantung kepada satu atau dua orang saja. Kita perlu terus membina lapisan baru. Ya, kita tak boleh kata ambil contoh. Sekarang saya sudah ada 50 orang. Jadi sudah cukuplah saya fokus kepada 50 orang ni. Jangan lupa sebenarnya 50 orang ni mungkin ada orang yang akan jadi tak aktif. Ada orang yang dia perlahan sikit. Ada orang yang dia nak ambil cuti sekejap, betul tak? Jadi untuk ini kita kena ada lapisan yang baru. Sangat penting, ya. Sentiasa kita kena ingat itu adalah kerja yang kita tak boleh berhenti, ya. Sikap yang kita perlu ada dalam minda kita. Lepas tu sikap yang ketiga, pengurusan kumpulan adalah asas penting dalam jualan langsung. Apakah maksud ni? Sebab kumpulan bukan sekadar ramai orang dalam WhatsApp group kita. Faham tak? Wah, WhatsApp group kita ada 100 orang, 200 orang. Ini tak bermaksud kumpulan kita besar. Faham tak? Jadi kumpulan perlu ada aktiviti. Kumpulan perlu ada kerja susulan. Kumpulan perlu ada komunikasi. Dan kumpulan sangat-sangat penting kena ada dalam suasana yang positif. Bukan dalam satu suasana yang sentiasa negatif, sentiasa banyak komplain lah, sentiasa banyak masalah lah, betul tak? Jadi kumpulan kita sebagai leader, kita kena hasilkan kumpulan yang dalam suasana yang positif selalu. Ya, kalau ada apa-apa masalah isu kita pass isu ini kepada upline kita. Ya, jangan pass masalah atau isu ini kepada downline kita. Sangat penting. Sebab upline kita adalah orang yang lebih berpengalaman. Mereka lebih uh, uh, berpengalaman dalam menyelesaikan masalah. Jadi, minta advice daripada mereka. Sangat penting. Lepas tu, sikap yang keempat ialah kita perlu memegang kuat kepada kumpulan yang besar. Lepas tu terus belajar dan terus berkembang. Kita tak boleh berhenti belajar. Dalam pasaran, orang suka masuk kepada persekitaran yang nampak ada peluang, nampak ada nampak hidup. Faham tak? Jadi ada arah. Mereka rasa ada harapan, ada arah, ada contoh kejayaan. Jadi sikap kita sebagai leader perlu menunjukkan bahawa kita mau belajar, kita mau berkembang, kita mau membawa orang lain bersama. Ya, walaupun sesiapa saja kita boleh belajar sesuatu daripada sesiapa pun. Faham tak? Jadi kita kena sentiasa buka hati
supaya kita kena belajar, supaya kita boleh menjadi lebih cekap dalam pengurusan kumpulan, lebih cekap dalam pengendalian perniagaan syom kita. Yang ini sangat penting, sikap yang sangat penting. Dan sikap ini tak boleh kita tak ada. Ya, jadi selepas itu, sikap perlu disokong oleh kebolehan. Kebolehan. Untuk mengembangkan kumpulan, kita perlukan 3 kebolehan yang besar. Ya, apakah kebolehan itu? Pertama, kebolehan pengembangan kumpulan yang cekap. Kedua, ciri-ciri pemimpin. Yang ketiga, kebolehan kepimpinan kumpulan. Jadi, kebolehan pengembangan kumpulan bermula dengan kekuatan profesional. Apakah maksud dia? Profesional bukan bermaksud mesti pandai bercakap seperti penceramah. Profesional bermaksud kita buat kerja dengan lebih teratur. Kita tahu produk. Kita tahu cara menerangkannya. Kita tahu masa yang sesuai untuk buat follow up. Kita uh, 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 kita tahu macam mana kita menghormati prospek. Ya, dalam realiti pelanggan hari ini sangat bijak, betul tak? So, pelanggan pada masa ini mereka sangat bijak, bukan dulu tak macam dulu kita sebut saja mereka beli, betul tak? Sekarang kita perlu mereka akan bandingkan produk, mereka akan bandingkan harga, mereka akan bandingkan servis. Jadi kita tak boleh hanya bercakap kosong. Kita perlu ada pengetahuan, kita kena ada pengalaman dan cara komunikasi yang baik. Ya. Jadi selain daripada itu, pemimpin juga kena mesti menjadi teladan. Ya, kalau kita mau downline hadir mesyuarat, kita hadir dahulu. Betul tak? Takkan downline hadir mesyuarat, downline datang ke event, tapi tak jumpa pula upline dia. Betul tak? Kita perlu jadi teladan mereka supaya mereka rasa kumpulan yang dia join itu adalah kumpulan yang cukup kuat, cukup hebat dan berbaloi untuk dia invest masa dia untuk kembangkan bisnes dia. Ya, kalau kita mau mereka follow up pelanggan, kita tunjuk dahulu. Betul tak? Kalau kita mau mereka bercakap positif, kita sendiri sebagai leader, kita jangan selalu jangan selalu complain. Betul tak? Jadi, orang lebih mudah ikut apa yang mereka nampak berbanding apa yang mereka dengar. Betul tak? Jadi, mereka nampak, mereka akan ikut. Itu saja. Ya, jadi kita kena jadi orang yang positif, orang yang baik. Jadi dengan itu barulah kita dapat membina satu kumpulan yang kukuh, yang boleh, yang ada potensi untuk kembangkan bisnes lagi. Lepas tu ciri-ciri pemimpin pula termasuk keinginan yang kuat untuk berjaya. Ya, kita kena sanggup, yang mereka sanggup membayar kos lepas yang besar. Ya, mereka ingin dibimbing atau membuat keputusan untuk berjaya di Syom. Jadi ramai orang mau hasil, ya betul tak? Orang ramai mau hasil tetapi tak sanggup bayar harga dari segi masa, tak dari segi disiplin, dari segi pembelajaran. Jadi, kebolehan kepimpinan kumpulan bermaksud kita bukan hanya membina jualan sendiri, kita membina kumpulan sendiri. Kita menjadi ketua kepada mereka dan kita bertanggungjawab membantu mereka mengukuhkan setiap langkah. Ya, yang ini sangat penting. Kita adalah ketua kepada mereka yang kita bawa masuk kepada kumpulan kita. So, yang ini adalah kebolehan. Ya, kebolehan yang kita perlu ada sebagai leader, sebagai pemimpin untuk mengembangkan kumpulan kita. Ya, lepas tu, selepas kita ada kebolehan, pasti kita tak boleh lepas ini juga. Ya, sebelum orang yakin kepada kita, kita mesti yakin kepada diri kita sendiri dahulu. Ya, jadi keyakinan itu adalah salah satu faktor atau salah satu sifat yang cukup penting kita membesarkan kumpulan kita. Ya,
Apakah 4 keyakinan yang perlu dan penting untuk kita memimpin kumpulan, memimpin satu kumpulan, walaupun kumpulan yang kecil atau kumpulan yang besar. Ya, di sini saya listkan ada 4. Sebenarnya ada banyak lagi, tetapi saya rasa 4 ini sangat penting. Jadi ada 4 keyakinan yang perlu kita ada dalam diri sebagai seorang leader, ya. Pertama sekali, kita kena yakin bahawa kita mampu memimpin mereka mencapai kejayaan. Ya, walaupun sekarang apakah pekerjaan kita, apakah pangkat kita, kita tak kisah. Faham tak? Anda kena profesional dalam perniagaan Syom ini. Apakah profesional atau apakah ilmu yang perlu hafal dalam pengendalian Syom, perniagaan Syom ini, kita kena hafalkan. Ha? Orang baru yang kita bawa masuk, kita tak kisah dia doktor ke, dia lawyer ke. Sebenarnya kalau mereka yang tak ada dalam ilmu network marketing, maka kita adalah pemimpin mereka. Faham tak? Kita tak kisah pangkat. Ya. Jadi untuk kita menjadi ketua mereka, kita kena yakin bahawa sesiapa yang kita bawa masuk, kita ada kebolehan, atau keyakinan untuk membantu mereka berjaya, membantu mereka untuk mencapai matlamat yang mereka nak itu. Faham tak? Jadi ini bukan sombong, ya. Ini adalah rasa tanggungjawab. Sangat penting. Kalau kita sendiri tidak yakin, bagaimana downline yang mau yakin untuk ikut kita? Faham tak? Keyakinan ini datang daripada tindakan atau pengalaman atau pembelajaran dalam bisnes Syom ini. Faham tak? Jadi, keyakinan itu adalah dibina melalui proses. Proses apa itu? Setiap orang kena lalui. Proses untuk kita buat sharing, proses untuk kita buat jualan, proses kita untuk buat sponsoring, proses kita untuk buat kerja susulan. Ini semua proses dan pengalaman yang kita dapat akan menaikkan atau tingkatkan keyakinan kita dalam perniagaan kita ini. Pastinya, ya. Lepas tu, kedua, keyakinan kita kena yakin bahawa kita dapat mengikut setiap langkah orang yang berjaya. Apakah maksud ini? Sangat penting, ya. Sebab dalam Syom, kita tak perlu cipta. Kita tak perlu cipta jalan sendiri. Setiap hari kita tak perlu cari jalan. Kita tak perlu fikir apa yang perlu kita buat. Sebenarnya kita ikut saja. Kita ikut orang yang sudah berjaya. Ya, sebab ramai yang sudah berjaya dalam perniagaan kita ini. Kita boleh belajar daripada pemimpin yang sudah berjaya. Ikut sistem, ya, ikut aktiviti dan ikut saja ulangkan perkara yang terbukti berkesan. Apakah perkara yang terbukti berkesan? Kita ikut saja, ya. Jadi banyak, ambil contoh di Malaysia ini, ya, banyak perniagaan franchise, betul tak? Yang berjaya kerana mereka ada sistem yang boleh diikuti, betul tak? Resepi yang sama, restoran, franchise resepi yang sama, SOP yang sama, servis yang sama, betul tak? Jadi begitu juga dalam pemasaran atau network marketing ini. Jadi sistem yang betul perlu kita ikuti, ya. Kita ikut saja, bukan sekadar kita buat mengikut mood kita. Kita ikut saja. Kita kena tahu apa yang kita perlu buat. Lepas tu, keyakinan yang ketiga. Yakin bahawa Syom merupakan satu tapak kejaya jangka panjang, bukannya jangka pendek. Faham tak? Bila kita percaya kepada platform Syom ini, kita lebih sabar. Kita lebih sabar membina. Kita lebih yakin membina. Dan kita tidak mudah koyang, apabila ada cabaran yang kecil. Kita tidak mudah dicabar semasa kita berjumpa dengan prospek kita, atau kita jumpa dengan pesaing kita, persaingan kita. Jadi hati kita memang tetap nak bersama dengan Syom, platform Syom ini. Ya, sangat penting. Kena yakin. Lepas tu keempat, yakin bahawa kita akan terus belajar demi kemajuan diri.
Ya, dalam bisnes Syom ini kita bukan berhenti belajar tau. Sebab dalam pasaran di Malaysia ke di mana-mana, pasaran dia berubah, faham tak? Jadi cara orang membeli dia berubah, betul tak? Sejak dulu tak ada online, sekarang ada online, betul tak? Jadi dulu tunggu katalog, sekarang orang tengok review. Mereka tengok online, mereka tengok video. Mereka tengok live, betul tak? Dan mereka tengok testimoni, betul tak? Jadi kita kena terus belajar. Sekarang ada AI pula, betul tak? Bagaimana kita guna AI supaya boleh meringkaskan tugas kita, mempercepatkan content creation kita. Sangat penting. Jadi kita kena terus belajar. Kita kena terus relevant ya dalam pasaran ini. Jadi seorang leader dia tak boleh berhenti belajar. Kerana apabila leader berkembang, kumpulannya juga akan berkembang. Dan masa ada ahli baru masuk, ilmu yang mereka dapat tu, kalau kita sebagai leader, kita dapat ilmu yang lebih tinggi, mereka akan rasa, wah, saya ikut satu pemimpin yang memang saya berbaloi untuk ikut dia. Betul tak? So, sangat penting. Jadi, Jadi kita kena ada keyakinan, keempat keyakinan ini perlu ada untuk kita kembangkan network kita, kembangkan kumpulan kita, ya. Jadi lepas tu, saya nak tanya soalan sikit. Jadi saya sekarang sebab saya rasa ramai sudah start buat penajaan ke untuk SM baru sudah pernah rasa bagaimana ajak orang apa orang baru ke rakan kongsi baru untuk join kita, betul tak? Jadi saya nak tanya apa bila seorang pengedar baru pemula peniaga atau anda sebagai pengedar baru, jadi apakah alasan yang biasa kita dengar? Apakah alasan yang biasa kita dengar sebagai pengedar baru? Sama ada anda adalah pengedar baru ke atau baru-baru ni anda membuat penajaan? Apakah alasan yang mereka beli kepada kepada anda sebagai leader? Boleh boleh komen sikit. Di sini kita ada 30 lebih orang. Boleh komen sikit. Apakah alasan yang diberikan oleh downline anda semasa mereka menghasilkan jualan atau semasa jualan itu tak baik? Ada tak? Boleh komen. Oh, Tatuk raise hand. CDM Tatuk. Boleh komen. Apa alasan? Ha, apa alasannya anak-anak buah kita tak pandai cari orang? Tak pandai cari orang. So, yang ini salah satu alasan yang sentiasa kita sebagai pemimpin kita terima ya. Betul tak? Untuk pengedar baru, apa alasan lagi? Boleh komen sikit. Kita kena interaktif sikit. Ada tak? Ada lagi komen tak? Tak pandai cari orang ini memang ya. Sebab dia orang baru, lepas tu saya tak faham lah, saya tak tahu macam mana nak cari orang lah. Saya tak tahu macam mana nak cari customer lah. Betul tak? Oh, tak yakin present itu pun betul juga. Saya tak tahu macam mana nak buat sharing lah. Saya tak tahu apa yang perlu saya cakap lah. Betul tak? Saya tahu itu harga saja. Saya tak tahu apa apa fungsi dia, cara penggunaan dia. Saya tak tahulah. Okey, lepas tu tak tahu nak explain dan yakinkan orang baru. Ya, yang ni biasa. Betul tak? Tak tahu nak explain. Tunggu saja upline yang explain. Betul tak? Minggu lepas, bukan minggu lepas, bulan lepas kita ada
buat sharing tentang ABC. So ABC ni berjalan selama-lamanya. 1 tahun berjalan ABC. Lepas 5 tahun pun ABC. Semua bergantung upline yang tolong buat closing, tolong buat sponsoring. So yang ni antara alasan yang biasanya sebagai satu pengedar baru, semasa dia baru start, betul tak? So yang ni menunjukkan apa? Yang ni menunjukkan seperti apa yang kita cakap tadi, mereka mungkin kekurangan kebolehan, mereka mungkin kekurangan mindset atau sikap, atau mereka mungkin kekurangan keyakinan pada diri sendiri untuk melakukan kerja-kerja macam ini. Jadi sebenarnya secara ringkasan, antara alasan yang biasa, ya, yang biasa sebenarnya, harga produk terlalu tinggi lah dan susah dijual, betul tak? Ha? Lepas tu jawapan kita bukan sekadar beri diskaun, betul tak? Jawapan kita ialah untuk menerangkan nilai kita, nilai produk kita, betul tak? Perlu produk yang baik, perlu dijelaskan manfaatnya, cara penggunaannya dan hasil pengalaman pelanggan. So, yang ni sebagai counter kepada alasan di mana mereka kata produk itu terlalu mahal. Ya, faham tak? Lepas tu alasan yang kedua apa tu? Alasan yang kedua, jualan langsung ni tak tiga mari lah. Selepas saya cakap ini jualan langsung lah, orang tak dengar. Ya, sebenarnya orang dia bukan nak menolak jualan langsung. Orang menolak cara pendekatan kita. Cara pendekatan yang terlalu memaksa kemungkinan. Ya, kalau kita datang terus menjual apa tanpa membina hubungan, maka orang akan rasa tertekan, betul tak? Tetapi kalau kita berkongsi pengalaman kita, kita nak memahami keperluan dan memberi pilihan, orang lebih terbuka, betul tak? Ambil contoh, orang yang ada sakit lutut. Kita nampak dia ada sakit lutut, kita kena fahamlah, betul tak? Apakah kesakitan dia? Dan kita bagi sharing kepada dia. Sebenarnya kita ada satu produk nikat yang boleh mengurangkan kesakitan dia. Dengan niat yang baik. Maka kita akan dapat buat jualan, betul tak? Lepas tu, alasan yang ketiga. Apakah alasan tu? Alasan yang ketiga, tidak tidak balas penggunaan produk sukar diselesaikan. So, ini menunjukkan pengedar perlu dilatih tentang produk dan servis selepas jualan. Ya, kalau kita dapat tahu pengedar atau downline kita ada masalah macam ni, tindak balas penggunaan produk sukar diselesaikan, dia tak dapat buat kerja susulan, kita kena latih dia tentang produk, knowledge dan juga servis selepas jualan, macam mana kita nak buat. Lepas tu, alasan yang keempat, yang ni biasa kita dengar juga, saya kurang bantuan daripada upline saya lah. Upline saya tak bantu dia. Upline dia tak bantu dia. Upline dia tak ajar dia. Yang ni sangat susah. So, yang ni kita kena memberi pengingatan kepada kita sebagai pemimpin, bahawa bimbingan mesti ada. Kita tak boleh biarkan mereka ada perasaan macam tu. Walaupun perkara itu ringkas, ya, kita kena ada perasaan support kepada downline kita. Lepas tu alasan lagi, alasan kelima, suasana kumpulan yang kurang menarik. Ya, kumpulan itu tak tak ada tenaga lah, tak 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 lah. Jadi kita sebagai leader, kita kena hasilkan suasana yang perlu ada tenaga, ya, yang perlu ada positif, yang perlu ada penghargaan, ya, dan sangat penting dalam kumpulan kita perlukan aktiviti supaya kita dapat jalinkan hubungan yang erat antara upline dan juga downline. Sangat penting, ya. Lepas tu alasan yang keenam, halangan daripada keluarga atau orang lain. Itu biasalah, betul tak? Selepas kita dengar, bini tak bagilah, suami tak bagilah, betul tak? Jadi halangan ini, halangan daripada keluarga ke, daripada orang lain ke. So, ramai di Malaysia sini, mereka memulakan bisnes secara sambilan. Jadi,
sokongan keluarga itu penting. Kalau boleh, kita kena ajak suami isteri datang sekali dengar presentation kita. Jangan biar seorang-seorang, ya. Yang ini sangat penting juga. Ya, kita kena ada support daripada family. Lepas tu alasan yang ketujuh, kekurangan masa. Betul lah, yang ini biasalah. Saya tak ada masa nak buat bisnes ni lah. Saya tak ada masa. Jadi, kalau untuk mereka yang tak ada masa, sebenarnya kita kena ingatkan mereka kenapa mereka tak ada masa. Sebab masa mereka ditukar sebagai gaji. Faham tak? Mereka gunakan masa itu untuk dapatkan gaji. Ya, kalau kita dapat ingatkan mereka, kalau masa mereka tak ada, lagi penting untuk mereka start atau refresh. Apakah matlamat yang mereka nak capai itu? Ha? Apakah matlamat yang mereka nak capai itu? Ya, jawapannya ialah susun aktiviti kecil supaya mereka dapat kerja konsisten. Mereka boleh start daripada 1 jam 1 minggu. Lepas itu 2 jam 1 minggu. Lepas tu 3 jam 1 minggu. Supaya mereka nampak ada peluang atau harapan untuk mendapat pendapatan sampingan, pendapatan lebih besar atau pendapatan mampan yang mereka uh, belum belum fikirkan sebelum ini. Ya, sangat penting untuk mereka yang kekurangan masa ini. Lepas tu alasan yang ke-8, kekurangan modal. Jadi untuk ini jawapannya untuk saya sangat senang. Sebenarnya jawapannya untuk mereka yang kurang modal tu, berapa harga join ahli kita? Baru RM30. Yelah, kita sarankan mereka ambil business pack 6,700 untuk start business dengan ada stok sikit untuk mereka buat rolling. Tetapi untuk mereka yang tak sanggup bayar itu, boleh start daripada jualan runcit. Betul tak? Jadi sebenarnya kita banyak flexibility untuk ini. Jadi setiap alasan sebenarnya memberitahu kita apa yang perlu diajar. Ya, mereka beri alasan kepada kita dan dari alasan yang mereka beri kepada kita, kita tahu apakah sebenarnya yang kita nak ajar anak-anak buah kita ini. Kalau dia kata dia tak pandai cakap, ajarlah dia skrip, betul tak? Kalau dia kata dia ada prospek, apa yang perlu kita ajar? Ajar dia senarai nama, betul tak? Kalau dia kata takut ditolak, kita ajar dia cara follow up yang lebih lembut, betul tak? So, ada jawapan sebaliknya alasan yang bagi kepada kita. Ya, sangat penting ya. Jadi saya harap selepas malam ini tiada alasan lagi. Walaupun ada alasan, kita sebagai leader, kita tahu, inilah peluang kita semasa mereka atau orang baru kita atau downline kita, mereka ada alasan untuk kita. Ya, kita tahu bagaimana kita nak hadapi alasan yang mereka berikan itu. Ya, okey. So, sebenarnya di sebalik alasan itu, sebenarnya ada punca ya yang lebih dalam, betul tak? Punca utama kegagalan itu apakah itu? Sebenarnya punca pertama ialah keinginan yang tidak kuat. Ya, mereka tak ada satu maklumat atau satu impian yang kuat, maka mereka akan bagi alasan, betul tak? Bila keinginan itu menjadi kuat, seseorang itu akan mencari jalan, betul tak? Kalau kita nak tukar kereta lebih besar, kita akan cari jalan untuk dapatkan pendapatan yang lebih. Kita akan buat simpanan yang lebih, betul tak? Bila kita keinginan kita lemah, sedikit harangan sudah cukup untuk berhenti. Dan berhenti itu sebenarnya adalah decision yang paling senang kita buat. Kita nak give up, kita nak berhenti, itu adalah decision yang paling senang.
Tapi kita nak teruskan itu adalah decision yang paling kita kena uh, perlukan usaha, ya, dalam perniagaan ini. Betul tak? Lepas tu, punca yang kedua, mereka belum menguasai model kitaran pengembangan kumpulan yang berkesan dan berjaya. Nanti saya akan jelaskan. Sebenarnya kita ada satu cycle atau round cycle untuk kita kembangkan kumpulan kita. Nanti saya akan jelaskan. Sebab ramai orang dia nak hasil, tetapi dia tak faham lagi proses. Ya, kalau tak faham proses, maka dia akan ada halangan semasa dia buat jualan ke, buat penajaan ke, dia akan ada halangan. Ya, kalau mereka jual sekali saja, kalau orang tak beli, mereka akan kecewa. Mereka akan jemput sekali. Kalau orang tak datang, mereka akan berhenti. Ya, padahal ya bisnes ini adalah kita ada satu kitaran, kita ada satu cycle, ya. Kita ada cycle, nanti saya akan jelaskan. Jadi apa apakah cycle itu? Biasanya kita bagaimana kita nak mendekati, bagaimana kita nak menerangkan, bagaimana kita follow up, bagaimana kita nak servis, bina hubungan atau kerja susulan yang seterusnya, kita ada satu kitaran. Ya, jadi mereka belum faham lagi apakah kitaran ini sebenarnya. Kalau ini adalah punca utama kegagalan itu, ya. Jadi selain daripada itu, punca yang ketiga, mereka tidak mempunyai peraturan kerja yang baik. Contohnya, tak ada jadual follow up, tak ada senarai nama, tak ada tak ada target harian, tak ada target bulanan, tak ada target mingguan, tak ada rekod pelanggan. Yang ini biasa, ya. Dalam perniagaan kecil di Malaysia pun, walaupun kita jual nasi lemak, kita kita perlukan benda-benda macam ni. Faham tak? Peniaga yang percaya ada rutin sebenarnya, ya. Mereka tahu bila bila mereka kena buka kedai, mereka bila kena post produk, mereka tahu bila nak hubungi pelanggan. Tanpa proses, tanpa rutin itu, bisnes itu jadi dia ikut mood lah. Kalau saya ada mood, baru saya buat. Ya, so sangat penting, ya. Yang ni salah satu punca kegagalan itu. Punca yang keempat, dihalang oleh kegagalan. Ya, satu penolakan dianggap sebagai pengakhiran. So, so uh, setiap kali mereka ada rejection saja, mereka berhenti. Jadi sebenarnya penolakan adalah sebahagian daripada proses. Kita kena bagi tahu mereka, ya, 10 orang kita jumpa, mungkin 10 rejection kita akan dapat. Ya, kita kena bagi tahu dia. Tapi rejection itu akan jadi pengalaman untuk kita. Ya, pengalaman itu akan jadi satu aset yang cukup penting untuk kita. Ya. Lepas tu, punca yang kelima, tindakan, ya, tindakan kurang cekap. Mereka uh, mereka bergerak tetapi tak fokus. Ya, mereka buat kerja banyak tapi tak fokus apa yang mereka nak capai. Ya, lepas tu punca yang keenam, kekurangan pengurusan hubungan. Yang ini sangat penting. Ya, mereka tak dapat jalinkan hubungan yang baik dalam rangkaian, dalam kumpulan dia. Jadi hubungan yang baik adalah jambatan kepada kepercayaan. Sebab orang ikut kita, mereka percaya kepada kita. Jadi tanpa hubungan yang baik, jadi hubungan akan tanpa hubungan yang baik, pengembangan kumpulan kita akan jadi lemah. Ya, yang ini adalah punca utama kegagalan. Selepas kita tahu punca ini, kita kena tahu, kita kena jalinkan hubungan yang baik. Ya, sangat penting, ya. Kita kena jalinkan hubungan yang baik. Lepas tu, bagaimana kita nak memupuk hubungan ini? Ha, Adakah ini susah? Sebenarnya tak susah sangat. Kita pertama sekali kita kena aktif lah. Kita kena aktif bergaul dengan orang lain. Kita selalu kena menilai diri kita sendiri. Kita kena sentiasa mengambil pertimbangan kepada atau kebaikan kepada orang lain.
Kalau orang lain dia 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 tahu bahawa kita nak buat sesuatu yang baik untuk kita, kita akan ikut dia, betul tak? Jadi yang last kali, jangan kita mensyorkan benda yang kita tak nak tu kepada orang lain. Ya, kalau kita tak nak benda itu, jangan kita pas kepada orang lain. Itu saja. Itu saja bagaimana kita nak memupuk hubungan antara yang baik antara satu sama lain. Kita dengan niat yang baik untuk dia, maka mereka akan dapat rasa. Ya, yang ni ada secara niat yang ikhlas. Faham tak? Lepas tu, tadi saya ada cakap, sebenarnya kita kena memahami model kitaran penjualan runcit sebagai satu step atau sebagai satu uh, apa proses untuk kita faham dan kita mengembangkan kumpulan kita, ya. Jadi perkataan yang penting di sini ialah kitaran, ya. Maksudnya jualan bukan satu garisan lurus, ya, yang berhenti selepas pelanggan membeli. Jualan ialah satu proses yang ulang, ya. Dalam kitaran ini kita bermula dengan prospek. Lepas tu kemudian kita memahami keperluan mereka, menerangkan produk. Lepas tu kita membantu mereka membuat keputusan. Lepas tu kita jangan lupa kita kena menutup jualan. Kita kena memastikan mereka menggunakan produk dengan betul. Lepas tu kena membuat susulan, membina kepuasan dan mendapatkan pembelian berulang. Lepas tu ask for reference. Dapatkan rujukan, dapatkan rujukan, ya. Jadi sangat penting. Sebab kita perlukan rujukan, kita perlukan senarai nama untuk kembangkan network kita. Ya. Okey. So, jangan lupa kalau untuk mereka yang belum start, saya nak sarankan sebenarnya penjualan runcit sangat penting. Kita kena start daripada, untuk mereka yang belum pemula, kena start daripada penjualan runcit. Sebab kenapa penjualan runcit sangat penting? Kerana ia membina keyakinan produk kita. Apabila kita sendiri melihat pelanggan mengguna produk dan memberi maklum balas yang baik, keyakinan kita akan bertambah. Faham tak? Orang guna produk kita nampak, wah, produk ini memang dapat tolong dia. Jadi keyakinan kita akan tambah baik. Faham tak? So, sangat penting. Ini sebenarnya datang daripada pengalaman. Pengalaman sebenarnya. Ya. Jadi, penjualan runcit itu boleh membentuk pelanggan tetap kita. Ya. Selalu saya kata, sebelum ni saya perlu kata, kita perlukan satu kumpulan besar pelanggan tetap kita dalam perniagaan Syom kita. Dan kita perlukan satu kumpulan rakan kongsi kita. Dan jangan lupa pula kita kena fokus kepada pelanggan atau retail jualan. Mereka belum jadi ahli, kita jual kepada mereka yang belum kenal produk kita. Faham? Jadi, yang ni kepentingan penjualan runcit. Lepas tu, setakat ini kita sudah nampak satu perkara yang penting, betul tak? Jadi rangkaian ini tak bina atas semangat semata-mata, betul tak? Kita ada semangat, saya nak. Tapi rangkaian ini dibina atas pelanggan yang percaya sebenarnya, ya, pengguna yang puas hati, ya, dan paling penting, anda sebagai pengedar, anda membuat kerja dengan konsisten, ya. Tanpa pengedar membuat kerja dengan konsisten, maka kita tak ada pengguna yang puas hati. Tanpa pengedar yang konsisten, maka kita tak ada pelanggan yang percaya kepada produk kita, ya. Jadi anda sangat penting. Dan anak-anak buah, orang yang baru masuk, yang join kumpulan anda, sangat penting, ya. Jadi formula untuk slide ini sangat mudah. Kita perlu ada keyakinan untuk produk kita, kita perlu ada pelanggan tetap, kita kena sediakan peluang untuk penajaan, kita kena mahir penjualan kita, kita perlu jalinkan hubungan jangka panjang,
dengan customer kita. Dan jangan lupa testimoni dan bukti sosial sangat penting. Kita perlukan testimoni. Ya, yang ini adalah asas pengembangan kumpulan kita. Ya, jadi dari seorang jualan runcit, dia akan lahirkan pengguna dan dari pengguna dia akan jadi ahli kita dan selepas dia jadi ahli kita dia akan jadi downline kita dan selepas dia jadi downline kita dia akan jadi pemimpin barisan depan kita. Yang ni adalah proses dia. Faham tak? So, sangat penting penjualan runcit sebagai step pertama kita kembangkan network kita. Jadi, selain daripada itu kita kena ingat juga kita sebagai pemimpin, kita jangan lupa mengajar pula. Jangan kita belajar lepas tu kita tak mengajar. Ya, yang ni kunci membina pemimpin dan kunci meluaskan impact atau membuka ruang kepada kumpulan yang baru, orang yang baru join kita. Ya, kita kita kena ajar orang, kita kena sebarkan ilmu yang kita dapat belajar sebelum ini kepada orang baru yang kita ajar masuk ini. Jadi, apa yang perlu diajar? Sama juga, sebab kita buat kerja duplikasi. Kita ajar cara penggunaan produk. Kita ajar perkongsian pengalaman. Kita ajar bagaimana kita senarai nama. Kita mengajar bagaimana kita menutup jualan. Kita ajar bagaimana membuat kerja susulan. Yang ini sangat penting, ya. Sangat penting. Sangat penting, ya. So, apa yang kita perlu ajar, apa yang kita belajar, kita ajar. Itu saja sebenarnya, ya. Lepas tu, sangat penting juga sebab kita kalau pada tahap kita besarkan kumpulan kita, kita ada ramai downline kita. Kita perlu identify, kita kena mengajar mengikut keperluan. Ya, terdapat banyak situasi di mana kita ajar mengikut keperluan anak-anak buah kita. Faham tak? Jadi, kita summarizekan ini kepada tiga. Terdapat ketiga kemungkinan yang akan timbul ya selepas kita jalankan penjualan runcit atau penajaan. Ya, situasi pertama, mereka tak berminat untuk sementara waktu itu. Apa perlu kita ajar? Kita ajar mereka bagaimana kekalkan hubungan dengan prospek kita. Ada pula kemungkinan yang kedua. Mereka mungkin beli produk kita. Jadi apa yang kita perlu ajar kepada anak-anak buah kita? Kita ajar mereka bagaimana buat after sale service, perkhidmatan selepas jualan. Ya? Atau mereka yang sudah jadi ahli kita, apa yang perlu kita ajar? Kita ajar mereka cara kerja buat susulan dan bimbingan. Jadi kita kena pasti kita apakah golongan atau apakah tahap orang baru yang join kita, ya, rakan kongsi baru yang join kita. Apakah tahap mereka? Jadi kita ajar dia mengikut keperluan yang mereka perlukan itu. Ya. Lepas tu ada pula selepas kita memberi perkhidmatan selepas jualan, ada tiga kemungkinan juga, betul tak? Selepas kita buat servis, ada kemungkinan juga. Tadi satu situasi kan, sekarang situasi yang kedua. Selepas kita memberi perkhidmatan, mereka guna produk, untuk mereka yang guna produk, situasi pertama. Selepas kita buat kerja susulan, mereka berhenti mengguna. Apa perlu kita buat? Sama juga kita kekalkan hubungan. Kita ajar mereka macam mana kekalkan hubungan. Ada orang pula terus mengguna. Kalau mereka yang terus mengguna, kita ajar dia bagaimana kita buat after sale service. Dan untuk mereka yang rasa, saya nak jadi ahli sebab saya nak dapat diskaun harga member supaya saya dapat harga yang lebih berbaloi. Jadi, kita buat kerja susulan dan bimbingan. Jadi, yang ni kita ikut keperluan juga.
Yang ni ada perbezaan daripada situasi tadi. Tadi mereka belum beli. Yang ni mereka sudah beli, ya. Yang ni nanti saya akan summarizekan uh, uh, the wholesale cycle itu kepada semua, ya. Lepas tu, bagaimana kita pula mengekalkan hubungan. Yang ni antara cara yang kita boleh rujuk, ya. Pertama, kita bertemu sekali sekurang-kurangnya setiap bulan. Betul tak? So, bagaimana kita apa mengekalkan hubungan kita? Sebab kita nak tadi yang contoh pertama kan, mereka yang berhenti guna, mereka yang tak berminat sementara waktu, kita nak kekalkan hubungan, betul tak? Jadi, bagaimana kita kekalkan hubungan? Pertama sekali, kita jangan biarkan dia saja. Setiap bulan kita jumpa dia sekali, ya. Lepas tu, kedua, pastikan dia mengetahui bahawa kita masih giat dalam berniagaan shop. Faham tak? Dia ingat tiba-tiba you tak hubungi dia, dia rasa you sudah tak buat Syom lagi. Betul tak? Jadi kita kena ingatkan, saya masih dengan Syom. Ya, kadang-kadang orang tak respons hari ni, tetapi mereka memerhati tau. Mereka tengok. Faham tak? Saya nak tengok you berapa lama akan bersama Syom. Jika mereka nampak kita masih konsisten, selepas beberapa bulan, selepas beberapa tahun, jadi keyakinan mereka akan berubah, faham tak? Jadi mereka mungkin akan berkata, nampaknya dia sangat serius. Jadi mungkin saya patut dengar semula. Mungkin dia akan bagi peluang, faham tak? Jadi yang ni cara kita kekalkan hubungan. Lepas tu ketiga, apakah cara dia? Kita tunjukkan image kita yang berjaya. Image berjaya tu apa? Kita dapat satu tiket VIP free ke Phuket. Tunjukkan dalam Instagram kita, dalam social media kita. Jadi tunjukkan image kita yang berjaya, bukan bermaksud kita nak menunjuk-nunjuk, bukan kita nak sombong. Image berjaya ini yang bermaksud kita kelihatan terurus, betul tak? Positif, aktif, dan kita berkembang, kita maju, betul tak? Cara kita bercakap, cara kita hadir ke mesyuarat, cara kita layan orang, semuanya membina image. Yang ni kita kena kena apa positif, ya. Lepas tu keempat, tunggu dia berminat. Jangan kita give up dia. Tak ada semua orang akan bergerak mengikut masa kita, faham tak? Ada orang perlukan masa. Jangan paksa lah. Jangan paksa sehingga hubungan rosak. Kawan jadi musuh. Itu tak perlu. Ha? Lepas tu kelima, jangan putus asa. Dalam budaya kita, hubungan yang dijaga lama boleh membuka peluang kepada masa yang kita tak dapat jangka tau. Jadi mungkin hari ini dia tak beli, tetapi 6 bulan kemudian dia cari kita semula kerana dia ingat kita sebagai orang yang konsisten dan boleh dipercayai. Ya, sangat penting. Jadi yang ni cara kita kekalkan hubungan. Lepas tu bagaimana pula kita mengajar mengikut keperluan. So, terdapat selepas kita membuat susulan dan bimbingan, biasanya kita akan ada 4 jenis pengedar, ya. 4 jenis pengedar. Pertama, pengedar berbentuk pengguna, betul tak? Lebih kurang lah, yang ni contoh, lebih kurang 50% mereka akan jadi pengguna. Lepas mereka jadi pengguna, kita buat after sale service lah. Lepas tu mereka yang suka produk tetapi tak berminat membuat bisnes secara aktif. Jadi untuk mereka teruskan itu apa after sales service, jangan paksa mereka menjadi leader, jangan paksa mereka menjadi rakan kongsi. Jadi teruskan untuk beli barang kita. Pengguna yang puas hati, ya, tetap penting kerana mereka menyokong jualan kita, jualan runcit kita, ya. Jadi kedua, pengedar berbentuk sambilan, ya, mereka lebih kurang 30% lah. Mereka berminat tetapi masa terhad. Mereka mungkin bekerja, mereka mungkin nak jaga keluarga atau menjalankan bisnes lain. Untuk mereka teruskan bimbingan
dengan langkah yang praktikal. Bantu mereka buat aktiviti kecil tetapi konsisten. Ambil contoh ya, kita berkongsi kepada 3 orang seminggu atau follow up pelanggan pada waktu malam atau waktu minggu ke, hari minggu ke. Yang ni kita pun buat memberi sokong, buat teruskan usaha kita untuk supaya mereka akan join kita pada masa depan. Jadi yang ketiga, pengedar pengedar berbentuk profesional, ya, lebih kurang 15% lah, mengikut uh, uh, database kita. Jadi mereka lebih serius dan mereka mau belajar sebenarnya. Untuk mereka yang berbentuk profesional ini, kita kena berikan sokongan dan latihan, ya. Libatkan mereka dalam aktiviti, ya, bagi role, bagi tugas untuk mereka dalam aktiviti, ya. Sangat penting. Mereka akan rasa mereka suka dengan kumpulan anda. Lepas tu, keempat, pengedar berbentuk pemimpin. Lebih kurang 5% lah, atau 10%. So, ini adalah orang yang cukup potensi yang kita bawa dia ke kumpulan kita. Untuk mereka yang berbentuk macam ini, eratkan hubungan. Jangan lepaskan dia. Bawa mereka dekat dengan mentor kita, ya. Memperkenalkan mentor kita kepada dia. Jadi, ajar dia sistem. Jadi, tingkatkan lagi suasana, bagi dia rasa dia adalah satu pemimpin masa depan, ya. Ya, jangan abaikan 5% atau 10% orang ini, sebab mereka lah yang akan menjadi pendalang atau barisan depan rangkaian yang boleh berkembang dengan lebih jauh, ya. Sangat penting. Uh, ada yang ni adalah apa, uh, um, pengedar yang mungkin kita akan jumpa semasa kita besarkan kumpulan kita, ya. Sekarang kita nak bercakap tentang pula, selepas kita sudah identify ada orang yang mungkin nak ikut kita, sangat penting dalam perniagaan rangkaian kita ini, seseorang itu tak tak cukup hanya daftar diri sebagai ahli saja, ya. Lepas daftar ahli, biarkan itu saja. Dia perlu masuk, bawa dia masuk dalam kumpulan kita. Kenapa? Sebab masuk kumpulan kita, kita akan bagi mereka tenaga, kita bagi mereka arah, kita bagi mereka sokongan. So, apabila seseorang bergerak seorang diri, dia mudah lemah, faham tak? So, hari ini semangat. Esok kalau prospek ada rejection, dia senyap. Tapi apabila dia ada kumpulan, dia dengar pengalaman orang lain, dia lihat kejayaan kecil orang lain, dia rasa dia bukan seorang-seorang lah. Dia akan rasa sangat penting dalam kumpulan dia, dan dia akan terus ikut kita, ya. Sangat penting kita perlukan aktiviti untuk mereka, ya. Bagaimana kita nak membawa dia masuk? Sebenarnya ada 3 langkah yang penting, ya. Bagaimana kita nak membawa seseorang, uh, prospek atau rakan kongsi yang potensi masuk ke dalam kumpulan kita. Jadi, langkah pertama, uh, tadi kita katakan, bawa mereka yang berbentuk pemimpin masuk dalam kumpulan kita. Kita nampak potensi dia ada, jangan kita biarkan berjalan seorang diri. Kita kena lakukan ABC. Ah, Tolong dia, dekatkan dia kepada sistem dan aktiviti, biasakan orang baru ini dalam kumpulan, dalam suasana uh, pengendalian perniagaan Syom ini. Sangat penting. Datang ke event kita. So, sangat penting. Kalau mereka sudah rasa, saya sudah masuk dalam kumpulan ini, maka mereka akan stick dengan kita. Lepas tu, bantu mereka mendirikan hubungan yang baik dalam kumpulan. Kenalkan mereka kepada rakan kongsi yang lain. Ah, Kenalkan pemimpin atau kenalkan mentor kepada dia, supaya sideline ke upline ke, supaya dia rasa dia memang dalam family atau kumpulan anda. Faham tak? So, yang ni adalah langkah yang kedua. Lepas tu, sangat penting.
galakkan dia hadir semua aktiviti, semua mesyuarat, semua aktiviti yang kita jalankan. Sebab kalau dia hadir, maka dia akan rasa yang ni adalah salah satu aktiviti yang tak boleh lepas semasa semasa dia 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 mengendalikan perniagaan ini, ya. Jadi dalam bila-bila masa, dalam apa-apa situasi, ajak dia masuk saja. Ha, hadir mesyuarat dan hadir acara event adalah salah satu langkah yang boleh uh, menjadikan mereka sebahagian daripada kumpulan kita, ya. Lepas tu, kenapa orang suka, biasanya orang suka masuk ke dalam satu kumpulan? Kita kita sebagai manusia, ha, kita rasa, wah, saya masuk kumpulan, saya ada sokongan dan bimbingan. Dan saya rasa suasana yang positif. Dan saya dapat belajar dengan lebih cepat. Saya boleh ikut orang yang sudah berjaya. Ya, dan saya bukan seorang. Saya kalau nak buat apa beraktiviti bukan seorang, dan saya dapat ikut sistem. So, yang ni mereka akan rasa gembira dan mereka akan stick dengan kumpulan kita. Maka dia akan bawa juga orang yang dia kenal masuk dalam kumpulan kita, dan maka kumpulan kita akan jadi lagi besar, ya. Siapa lepas tu kita kena tahu sikap yang betul lah, yang kita kena memupuk dalam dalam forming of grouping kita untuk menyertai kumpulan kita. Kita bagi tahu mereka, ya. Kita kita kena bagi tahu dia supaya pertama sekali masuk kumpulan kita, datanglah mesyuarat kita. Lepas tu kita kena 100%, lepas tu kita kena sesuai dengan keperluan kumpulan. Kita bagi support untuk kumpulan. Dan kita memperkenalkan semua orang yang kita kenali. Dan kita mendirikan berhubungan yang baik dalam kumpulan. Ya, yang ni sikap yang kita perlu ada. Setiap orang memainkan peranan kita sendiri. Ya. Lepas tu, yang ni adalah summary. Ya, summary model kitaran penjualan runcit yang saya kata tadi. Sebenarnya uh, uh, kita dalam perniagaan ini kita bermula dengan kepentingan penjualan runcit seperti apa saya kata tadi. Kita kena fahami apakah konsep penjualan runcit itu. Ya, kita kena buat persediaan sebelum kita menjual, atau persediaan sebelum kita buat sharing. Ya, kita kena buat senarai nama. Ada buat tak? Senarai nama sangat penting. Kita kena pastikan keperluan pelanggan kita. Ha? Takkan pelanggan itu perlukan nigat, you bagi dia produk lain pula. Faham tak? So, kita kena mendampingi pelanggan. Kita kena mendekati pelanggan kita. Lepas tu kita kena menerangkan atau menunjukkan, atau selepas tu kita mengatasi penolakan, dan juga kita kena buat closing. Ya, selepas kita buat closing, di sinilah berlakunya kemungkinan, ya. Ada dua kemungkinan yang besar. Kemungkinan pertama, mungkin pelanggan menerima atau menolak. Betul tak? Kalau mereka menerima, mereka mengguna produk. Selepas itu, kita memberi perkhidmatan selepas jualan, after sales service. Dan dari sana, mereka akan mungkin menjadi ahli. Betul tak? Kita buat kerja susulan supaya mereka menjadi ahli. Terus, mereka mengguna produk sebagai pelanggan yang tetap. Selepas tu, mereka kemungkinan yang besar akan menjadi rakan kongsi kita, ya. Dan kemungkinan yang besar mereka menjadi pengguna tetap kita. Untuk mereka yang menolak, apa 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 akan terjadi? Apa yang perlu kita buat? Mereka mungkin tak berminat untuk sementara, ya. Tak tak mungkin tak berminat untuk sementara. Tindakan kita ialah mengekalkan hubungan. Ini mentaliti yang penting, ya. Jadi bukan semua
semua semua orang say no itu adalah kekal, betul tak? Jadi tidak sekarang. Mungkin belum faham, mungkin belum percaya, atau mungkin belum ada duit. Betul tak? Belum sampai masa dia. Kita kena sentiasa perlu buat follow up. Ya. Jadi kitaran ini mengajar kita supaya kita tak terlalu emosi. Sebab ini adalah proses dalam pasaran kita. Jadi proses ini kita perlu melalui. Ya. Pelanggan perlukan masa untuk percaya. Jadi kita, apa yang perlu kita buat, kita konsisten, kita profesional, dan kita ikhlas. Ya, peluang boleh datang semula. Ya, jadi model ini bukan sekadar charter. Ya, ini adalah cara kerja harian kita yang perlu kita faham. Nah, kalau kita nampak ada rejection, tak perlu kecewa sangat sebab yang ni adalah kitaran dia. Ya, kitaran sampai kita dapat menjana satu pelanggan yang tetap. Kitaran menjana satu ahli yang tetap. Kitaran menjadi membawa rakan kongsi yang baru kepada kumpulan kita. Ya, dan yang ni adalah revision lah. Ya, fokus. Fokus sangat penting. Sebelum ni, kita sudah jelaskan sebagai leader ya, untuk kita buka pasaran kita, untuk besarkan kumpulan kita, kita perlu fokus dalam bentuk rangkaian. Ya, pertama, rakan kongsi yang sudah berdikari, apa perlu kita buat? Rakan kongsi yang belum berdikari, apa perlu kita buat? Kita sudah bagi sharing kan, ABC perlu lakukan kepada mereka yang belum berdikari. Ya, dan di sini yang ni kerja yang atau kerja rumah, ya betul lah. Kerja rumah yang saya bagi bulan lepas, nilai diri sendiri sama ada sudah bermula ke atau belum bermula. Kalau belum bermula, sila bermula untuk minggu ini atau bulan ini kita pecutkan untuk dapatkan SM yang baru. Untuk mereka yang sudah bermula, ini masalah kita buat review. Sama ada kita dapat jana satu rakan kongsi yang baru untuk kumpulan kita. Ya, sangat penting. Ya, yang ni adalah kerja rumah yang saya share bulan lepas kalau tak silap. Ya, kita kena kena rujuk balik kepada ini dan apa yang kita nak buat, kita nak kembangkan kumpulan kita. Ini cara, ini inilah apa kerja yang perlu kita buat. Dan sebagai penutup sebab tepat pukul 10, saya mau kita ya kembali kepada message utama kita. Syom Business boleh bermula dengan satu orang sebenarnya. Satu orang yang membuat keputusan, ya. Satu orang yang berani berkongsi, ya. Satu orang yang sanggup belajar, ya, satu orang yang tak putus asa apabila ditolak, apabila dapat rejection, satu orang yang memilih untuk membina orang lain sepanjang perjalanan, ya. Jadi tetapi kejayaan itu yang besar itu tak bina seorang diri. Sebenarnya perjalanan kita membina satu kumpulan rakan kongsi, kita perlu bantu mereka kenal produk, kita kena bantu mereka berani berkongsi, kita kena bantu mereka buat senarai nama, uh, menutup jualan, kita kena bantu mereka buat follow up, kita kena bantu mereka masuk dalam kumpulan, kita kena bantu mereka menjadi pemimpin. Ya, sedikit demi sedikit, bukan sekaligus. Ya, seorang demi seorang, kita lahirkan seorang demi seorang. Dari satu kumpulan lahir satu rangkaian. Ya, daripada satu rangkaian lahir kejayaan yang lebih besar. Ya, saya mau semua orang, ya, pulang pada malam ini ya dengan satu tindakan yang cukup jelas, ya. Jangan hanya nampak selalu dengar cakap saja. Kita kena ambil tindakan, ya. Ambil tindakan, hubungi pelanggan yang lama, ya, susun senarai nama kita, ya, pilih 3 rakan kongsi kita untuk bina, ya, ajak seorang ahli baru masuk ke dalam mesyuarat kita, ya, buat kerja follow up. Jadi untuk sebagai pengingatan terakhir,
untuk bulan Julai ini, jangan terlepas peluang kita dapat SM insentif yang cukup besar ini. SM insentif, SSM insentif dan juga Dream Unlock Challenge kita. Dan jangan lupa pula dapatkan tiket percuma ke Phuket, dan hujung bulan ini adalah bulan yang terakhir kita tamatkan ketiga-tiga kempen ini. Jadi saya harap anda dapat leverage, gunakan kempen kita dengan sebaik-baiknya dalam pembinaan rangkaian anda, pembesaran kumpulan anda. Jadi dengan itu saya harap pada malam ini anda dapat sesuatu yang boleh membantu perniagaan anda di Syom. Jadi dengan itu sekian, terima kasih. Saya serahkan pentas ini balik kepada JY. Terima kasih. Terima kasih kepada Mr. Stanley atas perkongsian malam ini. Ya, harap semua ilmu yang dikongsikan dapat membantu semua hadirin memahami bagaimana membina asas pengembangan kumpulan melalui yang itu 6 tindakan asas yang sudah di-share oleh Mr. Stanley. Ya, apabila setiap ahli memahami peranan masing-masing, menjalankan aktiviti secara konsisten dan mengamalkan sistem yang sama, rangkaian akan berkembang dengan lebih stabil, dan ini asas yang akan melahirkan lebih ramai pemimpin serta mengawal itu pasukan kita ke tahap yang lebih tinggi. So, jadilah ilmu yang diperoleh pada malam ini sebagai satu panduan untuk dipraktikkan dalam aktiviti bisnes harian. Mulakan dengan 6 tindakan asas yang telah dipelajari. Bimbing ahli kumpulan anda menggunakan sistem yang betul dan bersama-sama kita membina rangkaian Syom yang lebih kukuh. Okey, semua jangan lupa untuk terus mengikuti siri Jumina Syom yang akan datang kerana ada lebih banyak perkongsian ilmu, strategi dan juga inspirasi menanti semua. Ya, dengan ini akhirlah Jumina Syom kita pada malam ini. So, terima kasih atas penyertaan semua. Ya, kami berjumpa lagi dalam Zumina Syom yang akan datang. Selamat malam. Spread your wings and reach for the sky with high up. It's a place where people realize dreams together with the hope and aspiration to achieve more. Come on, get ready now. It's time to tell the world. High O is my choice for life. Only high O. Every step I take, it gives me greater strength. Singing high O is my choice for life. Only high O. Every move I make, I walk with pride. Perjuanganku.
marching on towards my goals. I with high hope.